Relax lah, Manchester United kan fokus Europa League. Brentford sikit lagi nak malukan Manchester United, tapi selamatlah mereka menang tipis sahaja. Untuk game kali ni, Ruben Amorim ambil keputusan untuk rotate squad, so dia masukkan ramai player simpanan dan juga player muda. Sebab apa Ruben Amorim kena jaga kaki player? Sebab nanti MU kan masuk final nak menang Europa League, so kena jaga kaki player lah. Korang tengok Matheus Delit dah injured dah. Secara ringkas kalau tengok perlawanan ini dekat bahagian defense, terutamanya dekat bahagian defense kiri Manchester United memang bocor. Harry Amas dengan Luke Shaw kurang bagus dalam game ni. MU tak boleh buat apa-apa dekat bahagian midfield sebab dijaga oleh Damsgaard dengan Norgard. So korang tengoklah player seperti Kobbie Mainoo pun agak kurang sikit dalam game ni. Tapi Manuel Ugarte nampak cantik tau. Dari segi defensive work, clearance, interception memang cantik. Dan aku sebenarnya happy gila tengok Mason Mount menjadikan gol. Aku pun tak ingat bila kali terakhir dia score gol untuk Manchester United. And pujian kena bagi dekat Garnacho. Mamat tu sorry to say effort dia memang lain macam lah. Selalu lari and gol yang sangat terbaik daripada Mamat tu. Untuk second half, selepas Amad Diallo, Lani Yoro dan juga Eriksen masuk, gameplay Manchester United nampak lebih bagus and MU melakukan banyak cubaan dan mereka punya asakan tu lebih tajam. Seriously, aku memang sangat-sangat rindukan Amad Diallo. Baru masuk sekejap dah score gol dah. Gol dia pun lawa juga tau. Next game, big game untuk Manchester United. MU kena kalahkan Athletic Bilbao, lepas tu kena pergi final and cuba menang Europa League. Tapi itulah, MU terlalu fokus dekat Europa League. EPL pun mereka tak fokus sangat. Takut-takut mereka botol pula.